Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ni kahwin apa? Dah 2-3 hari ni tubik mego ni. Ni tubik mego ni hak baru ni. Bala bencana berlaku lah. Mu blokih kejek tak ada mego lain. Nak berjalan duit ya, buat aku minat main ni. Okey. Nak review lah sikit. Ni kejek blokih ni dalam 2 tahun ni. Kau duk gapo? Kau duk ikut dua ya kau belinya. Blokih hok besar ni Galaxy version ni Galaxy Defender version lah. Bukan kau tu ya kau beli hok kecil ni hok besar hok lain tu kau tak beli mana sebab mahal tak. Nak ikut belakang letih lah. Lepas tu kalau ikut besar lagi kau ikut hok gapo hok jenis itulah. Hok jenis Sena tu. Light version gitu ataupun Kupu Secret je lah. Okey, kita tengok kotak dia lah dulu deh. Kita review kotak dia dulu. Ni daripada sama kesinambungi hok version hok Galaxy version 05. Tu pergi ke wih di yang kedua lah 07. 0 ni tu dia panggil tu Galaxy Universe lain tu. Tak ingat dah nama apa. Okey, kita tengok kotak dia depan tu Megatron lah. Galaxy version Blockies 107 1 wave 2. Wave 2 lah. 05 itu wave 1. Okey, untuk pilih Optimus Prime, pilih Transformers 1 lah. Semua watak-watak dia lah. Okey, dia pergi ni Megatron lah, Megatron hot version tu. Okey. Lepas tu sini B lah. B. Ni lah depan. Lepas tu ni watak-watak dia lah. Ni Secret Megatron lah. Suppose kalau Megatron. Lepas tu ni version biasa. Lepas tu Shockwave. Dia Shockwave detail. Jahat Shockwave. Lepas tu ni Soundwave. Lepas tu Starscream. Lepas tu Orion Pax. Lepas tu Elita kalau tak ada. Dah tengoklah dulu kalau gaji kau belilah. Cukup koleksi. Lepas tu B lah. B. Lepas tu Alphatron. Lepas tu C ke D Nebula tak. Ikut game. Aduh, letih lah kau dah hunting 3-4 hari ni. Jumpa kalau di Seremban ni macam kau punya Family Mart dekat Family Mart apa Seremban Gateway lah. Secret ni kau boleh order online ni boleh. Alhamdulillah jugalah. Daripada China. Tapi China version lah. Ada kotak muju boleh. Tangi tu. Lepas tu kita pergi pada sebab awal boleh semua ni. Awal kokak 2K ni. 2K dekat Family Mart. Dulu kau boleh Megatron biasa. Megatron biasa gini ya. Awak ingat kau Megatron ni dah kata. No, dia Sena juga bihur dia. Tak apalah. Betul kau boleh hari ke apa? Hari Jumaat sekali. Lepas tu mari lah. Mari hari Sabtu sekali. Okey tu bit. Okey, kumpul semua okey. Ni alhamdulillah. Ini siapa lah. Siapa tengok apa Secret. Okey ni watak utama dia lah deh. Dalam apa? Dalam wave ni lah. Okey. Satu. Yang kedua kita review
sebelah ni lah. Ni apa? Orang yang pack lah. Dia kemahnya joint dia lah ni, kepala dia tu hak baru dah. Boleh buat gitu. Gila dah lah ni. MA dah bagi lah ni. Tapi 05 apa? 07 ni memang detail dia gila sikit. Memang A sikit. Dia macam secret pada. Sena detail apa semua tu. Oh, bijak. Joint pun sedap magih. Buat display ke apa. Tapi kat itulah padalah 30 ya tu. Sebutin ni. Okey, lepas tu dia ada gini. Jatuh dia. Okey, lah. Okay. Seterusnya ya. Jatuh. Seterusnya pergi kopi lah. Kopi. Kopi memang bijak. B ni kau boleh mari juga, boleh lipat putih mari. Boleh B, shockwave. Lepas tu Megatron tu. Megatron kau boleh lipat putih tu, kau jual putih. Kat bahasa ada dua. Pohon lepas kompar banyak. Ustaz apa tahu. Jual tak laku. Sakit lah. Begitulah B. Bijak lah. Dia ada gini. Atau dari tepi. Okey, bijak. Lepas tu laki tak di. Laki tak di, kami tak puas hati. Kau pergi cari dia ni. Berat dia lebih kurang. Berapa berat dia tadi? Nanti bahan kita tengok berat lah. Habis orang beli putih lah. Kok dia siapa-siapa di family mak tu mari kita ada putih. Mungkin daripada 9 tu kau boleh sampai ada 4. Ada tinggal 5 lagi. Beda kau 3 tu ada 2. Mujurnya tinggal dia. Tiba-tiba berat serupa dengan ni yang kita nak video mediti lah. Cik secret juga. Gila kau 17 ni memang A lah ni tu. Kalau boleh nak beli belakang. Tengok dulu Elita tu, tengok kalau ada kes baru cari Elita ni. Ni hok ni kata terus nanti apa secret juga. Secret ngelah kita review lah deh. Kita tengok ni bakal tu. Memang jahat. Okey. Antara hok kau cari lah. Ni juga sawih kau cari. Kalau boleh hok ni 2 3 4 putih pun tak apa ni. Tengok dada dia. Hijau tu. Bakal dia. Hijau. Yummy. Okey. Ni paling kau tak boleh sekali. Sini belah. Megatron sebelum jadi lagu ni. Megatron baik. Betul lah. Nanti kita cari Elita selagi lah. Cukup dah. Misi mencari Elita budak ni. Cerita mudah ya. 55 lebih tu. Buat kecil kali. Okey, ni Alphatron. Oh, ni jahat ke ni. Antara tu berat juga ni. Apa boleh. Tak tahulah kita. Lepas ni misi kita cari secret. Boleh 3-4 putih lagi. Untuk apa? Untuk tray lah. InsyaAllah. Okay. Alphatron. Lepas ni. Ni. Antara kau kena cari lah. Kalau ni. Ni gila. Di start screen. Tengok tu. Memang tergila lah. Kes ni 07 ni memang A barang. Okay. Karakter dia memang sebab 0 ni kau sukanya 0 ni Optimus Prime, lepas tu Megatron, lepas tu Kickback, lepas tu Snow Robot, Snow Dancer tu ialah hak lain legak belaka gawe. Ni antara nak penuh dah karakter cuma tak ada Lalita tak apalah. Kau pun bukan kata kupu semua kau kalau boleh nak kupu secret. Tapi kat
Sebab K07 ni macam berasa nak rupuk banyak K tu. Ni kalau boleh tak osik tu lah. Kalau ada laku jual 20 riyal ke apa. Tak apalah. Okey. Hak ngelah kita pergi ke secret lah Secret Legend channel ni. Ni sebenarnya duduk kiri tapi tak apalah. Nampak ganas sikit kan ni. Buat black pada orang lah benda dia. Tengok benda dia begitu. Warna dia je hak. Warna dia tengok. Nak kata apa? Purple tak purple, nak kata silver tak silver tu. Tengoklah daripada kepala dia detail betul sikit. Ni tu. Ambil ada satu ikon lagi tu gitu. Kaki dia. Ni ambil Decepticon lah. Ni benda dia sebelah ni. Okey, belakang lagi ni. Okey, gini. Lepas tu kita letak tengok lagu mana. Ni meja hak lah. Aku rasa dia warna purple rasa. Ni kawan nak cari 10 putih kalau ada rezeki. 10 kali 3. 300 dah berapa putih tu? 300 riyal dah beli. Tu tak? Kalau ada 10 putih. Tak apalah. Rezeki kita carilah siapa serupa ni. Secret ni dekat ni ada. Bawahnya secret dah. Boleh jual. Satu putih kita jual. 20-30 putih boleh dah. Letak 150. Okey. Jadi secret dia lagi ni lah. Ni bagi Cina ni. Cina. Kat Cina tak apalah kalau beli sekotak tu boleh ni. Alhamdulillah rezeki nak. Rezeki apa? Rezeki lah tak kompar 2 kali. Hak lain tu beli tu sebab kita minat ikutlah. Macam ni cair dia. Tunggu. Ni so. Paling kau minat sekali. Ni. Lah itu minat kau. Hak paling tak minat sekali ni. Kalau boleh tak si. Lekat juga. Tak apalah. Okey. Sekianlah kalau nak review apa. Blokih ni. Sebelum pada tu nak kosi sikit berat. Hak kawan timbe lah. Ni kau je. Kau ni hak ada kawan SD kawan kompang lah. Besar sikit. Ni berat dia lah guna menimbe dah deh. Tengoklah. Megatron biasa 76 44 gram ada silika. Orion Pack 77.39 gram tak ada silika. Shockwave 77 10. Gram 77.2. Masa tak ada ni. Shockwave. B125 78.08 78.30. Ada silika. Soundwave 7044/7054. Gram tak ada silika. Alphatron 77.08 ada silika. Megatron Secret kawan timbe tadi 75.54 gram tak ada silika. Di Nebula hok ni Megatron sebelum rubah 77.70 gram. Elita 54.04 gram. Starscream 77.63 gram. Ni ialah ni boleh buat panduan lah kalau nak timbe ke nak gapo ni. Kita kata betul. Mana dia minat so gapo tak usah beli sokeh dak. Boleh lah. Timbe ni. Ni sebagai panduan je lah. Beli blokih ni.
Sebab kahwin kaki ni dia kok. Kadang-kadang tak boleh kok. Okey, boleh berlaku. Inilah dah. Okey, tengok sekali lagi. Untuk on the way lah berlaku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialah belakang dah. Assalamualaikum.